Bang, awak besok kapan yang tekim cana pakirim bang. Ada perlu tekim sentah. Kok kirim bang awak balian apa dah bang? Naneh suka bang naneh. Awak kebetulan besok pagi sore. Ayo. Pagi bang ndak? Kalau pagi bang apa kirim apa pakirim? Biarlah awak baliannya bang, apa ndak bang? Naneh lah awak bali. Kalau awak bali naneh balik suka bang. Naneh. Ayo, wak sama sapi so tekim so jonda jomoto. Halo Firdaus. Kalau jadi beko kakek LTS tuh nane tak usahlah balian ambo terus. Kalau nane itu ambo lah kue makan nane. Apa lah balian beko buah apel. Balian buah apel beko surat tu kirim ke Kamaru. Kirimkan saya jo apa namanya ko yo kok saya kiriman lah. Lah kami sedang apa gini ko sedang duduk matota di kawan-kawan gini ko di Lapau di Lapau Aceh Cikumbang. Kawan menceritakan kini sedang musim durian kini ko di Pekanbaru atau di Kampung di Padang. Jadi banyak durian gini kok datang ke Pekanbaru. Jadi itulah nak kita apuan di Pekanbaru, nak kita pasamuan di Pekanbaru suak. Kami tunggu ya. Kau salah mau tota di Lapau ini kok. Alah. Sultan. Itu ikerismen tu 50 hektar ke batang buka. Tanah tahu awak cari di apa 50 hektar, 100 hektar awak cari kan? Durian Pekanbaru kan bilang mesin. Hah? Durian Pekanbaru. Mana di durian Pekanbaru? Batang durian dari. Durian dari Pasaman dari posisi dari Tembok. Ada yang yang batang durian tu yang di Lama ni. Ini mah perawatan. Ban nak lama dia garang dia banyak piti rumah aja. Perawatan. Perawatan mah. Durian apa? Ini saya tembakan sekian tahun saya buat. Itu mangko orang-orang lah buka kebun durian itu, Sultan. Sultan. Itu ikerismen tu 50 hektar ke batang buka. Tanah tahu awak cari di apa tu kan di TikToknya tu kan 50 hektar, 100 hektar awak cari kan? Durian Pekanbaru kan bilang mesin. Hah? Durian Pekanbaru. Mana di durian Pekanbaru? Batang durian dari. Durian dari Pasaman dari posisi dari Tembok. Pak buat YouTube ah. Ada yang yang batang durian tu yang dia besar. Kadang parik lah. Iya nih. Tapi yo buah sang enek yo. Sakadang paru. Iya. Durian ada. Batang tu ada di cie masa kadang kuah. Nak ada ikut di bawah ada pembarik anu tu macam kan. Durian ada. Sekali tu aja lihat Pak. Nak tahu ada Pak durian apa lah. Durian kampung. Kalau durian tapi ada batang pulau. Iya. Nah nyelis kadang. Durian kampung tu tapi nyo dek kadang. Ana mau apa nyo. Dek buahnya sakit. Sama kayak jambu, mangga. Kalau sengene buah ni kan kadang ni. Kau buah 5 buah ni okey. Batang kadang buah 5 buah ni. Dek orang kampung tu nak cocok yang model je lah. Mesti banyak buah ni kan. Buang yang ni. Uncu durian uncu di kampung Tabah tu di belakang rumah emak tersabik di kampung mah durian Tabah. Siang ngamen gini. Ada tinggal dia dulu. Ada uni uncu ada. Itu ya paso lama durian tu. Kalau
di Kubak dirian tu yang mana bentuk bawan ku apunyo dirian tu. Kalau durian Taba di Kampung Uncu tu kalau di Bali ya Badasu. Ya mana kami itu. Banyak. Tuan ada kata. Itu buah mangga bang. Buah mangga do. Manggih do. Apa boleh buah itu? Buah rambutan do. Kau rambutan wah. Assalamualaikum bang. Aku bang. Buah Apa ada bang lansik. buah sabu lah minta. Ada bang buah kau. Buah manggih do. Buah mangga do. Buah angga. Nah buah mangga do. Buah angga. Rambutan. Dokong. Lansat. Sabu lah minta. Buah tembikai. Banyak buah pisang. Macam-macam ada. Sabu lah minta bang. Apa ada bang buah? Pilihlah. Pilihlah. Dua RM5. Kuning-kuning 2 kilo RM5. Rambutan 2 kilo RM5. 2 kilo RM5. Kuning ameh kan. Pilihlah. Mangga encak kuning-kuning ke bang. 2 kilo RM5. 2 kilo RM5. Angga lemak, angga Rambutan 2 kilo RM5. Macam-macam ada. Pilihlah. Nah, ini dia. Pilihlah. Pilihlah. Sebenarnya tak boleh disuntik tau. Lakang sedap, manis. Dah boleh buang tangkai dah. Capek layu. Merah. Sedang lama kena ini tentu kau dia. manitia iya kau. Mantap. Dipilih tangkai dah tu layu beko. Iko namanya keluar kan. Mangga ada yo manggis. Pindah arah demi menjaga hati dokong, customer. Apple. Demi menjaga hati pelanggan. Berapa kilo dah bang apple? Tu. Abang ni bara apple. Apple ko. Itu model. Encak ke bang? Khasiatnya encak. Yang hijau tu encak tu. Yang hijau tu encak apple-nya. Buah mangga. Buah tembikai. Pilihlah. RM2. RM2 pula salah sabut dah. Salah sebut. RM2. Mana ada RM2? RM2. RM1. Memangnya upin-ipin ya. Biji RM1 dahnya. Upin-ipin ialah RM2. Pilihlah. Murah sangat dijual pin ni. RM2. Buah anggur kotak pun ada guys. Rambutan RM2 kah? Mahal loh. Banyak mahal loh. RM2. Buah mangga, buah rambutan, buah manggis. Pilihlah. Banyak guys. 2 kilo RM5. Mangga sekilo. Mangga 5 kilo RM20. 5 kilo 20 mangga. 5 kilo 20. Ambil 5 kilo RM20 mangga. Sedap guys. Mangga manis. Manis menyelinap. Manis sedap weh. Kau punya dari kampung, dari ladang. Bapak mertua punya ladang. Bapak mertua punya kebun. Kita menjual saja. Biarlah rugi, asalkan kita bukan rugi. Asalkan kita tidak rugi, biarlah
mak mertua rugi. Ini mak mertua punya kebun. Ladang, dari ladang mari. Pilihlah. Yang longgok pun ada ya, buah dari ladang punya, kebun punya. Cantik punya. Tu bungkus abang tu, abang tu bungkus. Bungkus abang tu, abang baju putih tu bungkus. Pilihlah. Ini buah mangga. Buah kepundung tak ada, Buah rambai. Kepundung tak ada, buah rambai tak ada. Sini buah kampung punya. Kepundung itu orang sudah tebang lah, tak boleh makan lah kepundung itu. Nanti itu pagi punya tak boleh keluar. Itu banyak sumbat punya. Bawahnya banyak sumbat. Kepundung. Rambai pun sama guys. Rambai pun sama, tak boleh makan juga. Kita sekarang makan rambutan. Rambutan dengan mangga. Itu boleh makan punya, tak ada sangkut pagi punya. Kalau sangkut pagi ya banyak susah. Kasih muka merah tak ada keluar. Pilihlah. Bungkus pakcik tu. Pakcik tu bungkus. Masukkan pakcik tu dalam beg. Ya pilihlah. Kasih murah, kasih habis. Kasih habis. Pilihlah. Pilihlah. Buah mangga. Buah manggis. Walaupun hitam isinya manis. Manggis ni hitam tapi isinya manis. Pilihlah. Jangan malu, jangan segan. Boleh rasa. Boleh kinyam dulu guys, Pilihlah. Jangan malu-malu, jangan segan, jangan malu-malu. Kita pilih. Ini buah kampung mari, bapak mertua punya kebun. Menantu jual saja. Bapak mertua punya kebun, menantu jual saja. Jangan ragu, jangan bimbang. Pilihlah. Kasih habis. Kasih guys, kasih habis. Kasih habis. Kasih habis, kasih bungkus. Pilihlah. Syadek pun ada tu. Mazlan pun ada. Pilihlah. Mazlan pun jual buah. Ini tempat Marcos punya. Kasih habis saja. Kasih murah-murah lagi. Itu dalam besen tu duit tu. Penuh duit tu petang nanti. Habis buah ni, duit penuh situ kat besen tu. Kasih habis, kasih bungkus. Jangan bagi layu. Jangan bagi kendor guys. Kasih habis. Pilihlah. Manggis ada.